seorang pemerintah yang setiap hari mencatat peringatan diri. Jadi adil, jadilah rendah diri, jadilah manusia. Sekarang, bayangkan pula pemerintah yang sama meluluskan pertempuran gladiator yang berdarah dan penganiayaan terhadap orang kerana kepercayaan mereka. Ini bukan dua individu berbeza. Inilah Marcus Aurelius, maharaja filsuf yang namanya menjadi sinonim dengan kebijaksanaan. Namun, adakah beliau benar-benar seorang maharaja yang baik, atau adakah stoikisme beliau yang terkenal itu sekadar kulit buku yang cantik untuk sebuah kisah yang sangat gelap? Dalam video ini, kita akan merungkai imej idealis yang sering dipamerkan dan melihat Marcus Aurelius bukan sebagai seorang filsuf, tetapi sebagai seorang pemerintah. Saya janji, kesimpulan yang akan kita temui akan memaksa anda melihat salah seorang tokoh paling terkenal dalam sejarah dengan perspektif yang baharu. Pada pendapat anda, manakah yang lebih teruk? Penjahat yang sedar dia jahat, atau individu berbudi yang niat baiknya membawa empayar menuju malapetaka? Mari kita bongkar. Untuk memahami kedalaman peribadi Marcus Aurelius, kita mesti dahulu memahami zaman di mana beliau hidup. Ini adalah abad kedua Masihi, suatu tempoh yang digelar oleh ahli sejarah Edward Gibbon sebagai tempoh paling bahagia dalam sejarah manusia. Marcus Aurelius merupakan yang terakhir dalam kalangan yang digelar 5 maharaja baik, pemerintah yang tidak mewariskan takhta melalui pertalian darah, tetapi dengan memilih pengganti yang paling layak. Sistem ini berfungsi selama hampir 1 abad dan membawa Rom ke puncak kekuasaan dan kemakmuran. Dan pada tahun 191 Masihi, seorang individu yang seolah-olah paling kurang sesuai untuk takhta itu mula memerintah. Beliau bukan seorang panglima perang, tetapi seorang sarjana, pemikir, pengikut stoikisme, falsafah yang mengajar tentang kawalan diri, tanggungjawab dan penerimaan takdir. Stoik percaya bahawa dunia ini ditadbir oleh perintah rasional atau logos, dan matlamat utama manusia adalah untuk hidup selaras dengan perintah dan sifat semula. Pemerintah stoik yang ideal harus bersikap tidak memihak, adil dan meletakkan kepentingan awam melebihi kepentingan peribadi. Kedengaran seperti resipi untuk seorang maharaja yang sempurna, bukan? Tetapi hakikatnya seperti biasa, jauh lebih rumit. Mari kita mulakan dengan sisi yang baik. Jadi, bagaimanakah Marcus Aurelius membina reputasinya yang hebat? Pertama sekali, beliau adalah seorang pembaharu dalam bidang perundangan. Walaupun sering digambarkan sebagai seorang panglima perang yang keras, beliau sebenarnya memberikan tumpuan yang sangat besar kepada hal ehwal sivil. Beliau sendiri akan mempengerusikan sesi perbicaraan. Malah ada kalanya menghabiskan 11 hingga 12 hari berturut-turut di mahkamah. Matlamat beliau adalah untuk menjadikan keadilan itu lebih mudah dicapai dan lebih berperi kemanusiaan. Sebagai contoh, beliau memperkenalkan undang-undang yang melindungi hak-hak hamba daripada kekejaman melampau tuan mereka, satu langkah yang sungguh luar biasa pada era itu. Beliau juga mempermudah prosedur pembebasan hamba dan memberikan lebih banyak hak kepada wanita dan kanak-kanak dalam urusan pewarisan harta. Bayangkan pemandangan ini. Insan paling berkuasa di dunia, pemerintah sebuah empayar yang sangat besar, duduk dengan sabar mendengar dan menyelesaikan pertikaian rakyat biasa. Ini bukan sekadar tindakan populis, tetapi manifestasi ikhlas, ketaatan beliau terhadap prinsip keadilan stoicisme. Beliau percaya bahawa di hadapan undang-undang, semua orang adalah sama, dan tugasnya sebagai maharaja adalah untuk menjamin kesamaan ini.
Sikap ini membentuk imej beliau sebagai seorang bapa negara yang mudah didekati dan amat prihatin. Sambil kita terus membincangkan sumbangan positifnya, kita wajib menyentuh dasar sosial yang dilaksanakannya. Marcus Aurelius bukan sekadar mengisytiharkan keprihatinan terhadap rakyat. Beliau bertindak nyata. Beliau menubuhkan dana khas untuk menyokong anak yatim dan kanak-kanak dari keluarga miskin yang dikenali sebagai institusi alimentari. Ini merupakan pada dasarnya sistem bantuan sosial negeri pertama yang tercatat dalam sejarah. Wang daripada dana ini disalurkan untuk memastikan kanak-kanak tersebut mendapat pendidikan dan tidak dihantui kebuluran. Tambahan pula, ketika Empayar Rom dilanda wabak Antonin yang dahsyat dipercayai cacar atau campak yang meragut jutaan nyawa, Maharaja bertindak dengan cara yang patut dicontohi. Beliau sanggup menjual sebahagian daripada harta peribadi dan istana, termasuklah barang kemas isterinya, Faustina, demi menambah perbendaharaan negara. Dana ini kemudiannya digunakan untuk membiayai usaha memerangi wabak dan kesan-kesannya. Beliau kekal berada di Rom, di pusat wabak itu sendiri, berkongsi nasib dengan rakyatnya, sedangkan ramai golongan bangsawan melarikan diri dari bandar. Ini adalah contoh jelas kewajipan Stoa yang diamalkan. Tidak lari daripada kesusahan, tetapi menghadapinya secara berhadapan. Sifat rendah diri Maharaja Marcus Aurelius sudah menjadi buah mulut dan legenda bahkan semasa baginda masih hidup lagi. Tidak seperti pendahulu baginda seperti Nero atau Caligula yang tenggelam dalam kemewahan, Marcus Aurelius menjalani kehidupan yang hampir zuhud. Kitab renungan, meditations, baginda dipenuhi dengan peringatan kepada diri sendiri tentang kesia-siaan harta dan kemasyhuran duniawi. Baginda tidur di atas katil lipat yang ringkas, memakai pakaian yang sederhana dan menjauhkan diri daripada majlis-majlis yang gilang gemilang. Ini bukan lakonan semata-mata. Guru baginda, seorang ahli falsafah Stoik bernama Junius Rusticus, telah melatih baginda untuk hidup dalam kesederhanaan sejak kecil. Walaupun sudah menjadi maharaja, baginda kekal dengan tabiat itu. Apabila dicadangkan untuk mendirikan patung atau gerbang peringatan baharu untuk menghormati baginda, beliau sering menolak. Katanya, wang itu lebih baik digunakan untuk perkara yang memberi manfaat kepada negara. Imej ini sungguh berbeza dan kontras dengan elit Rom yang rosak akhlak, sekaligus meraih penghormatan yang mendalam daripada rakyat biasa dan para tentera. Mereka melihat baginda bukan sebagai makhluk kayangan, tetapi sebagai salah seorang daripada mereka, seseorang yang memikul bebannya sama seperti mereka. Budi pekerti peribadi inilah yang tidak syak lagi menjadi tonggak utama kekuasaan dan populariti baginda. Sekarang, mari kita fokuskan pada peranan yang paling dibenci oleh Marcus Aurelius, namun terpaksa dipikulnya sepanjang hayat, iaitu peranan sebagai seorang panglima perang. Walaupun sifat peribadi maharaja ini cintakan keamanan, zaman pemerintahannya hampir diselubungi oleh siri peperangan yang tidak berkesudahan. Ancaman utama datang daripada puak-puak Jerman dan Sarmatia di sempadan Danube yang mencetuskan apa yang dikenali sebagai Perang Markomania. Ini bukan lagi sekadar pertempuran kecil di sempadan. Puak-puak barbar ini telah memecah pertahanan Rom dan menceroboh jauh ke dalam empayar, malah sampai ke bumi Itali sendiri. Buat pertama kali dalam tempoh berabad-abad, empayar Rom berhadapan dengan ancaman pencerobohan yang benar-benar nyata. Maka, si ahli falsafah yang lebih gemar membaca buku dan bermeditasi terpaksa menyarungkan perisai dan pergi ke medan perang.
Beliau menghabiskan sebahagian besar tempoh pemerintahannya, kira-kira 17 tahun, di medan pertempuran. Beliau sendiri memimpin tentera, tinggal di kem tentera dan berkongsi segala kesulitan hidup berperang dengan askar-askarnya. Di sanalah, di dalam khemah tentera, dikelilingi oleh kesejukan dan kematian, beliau menulis karya agungnya yang terkenal, Meditations, renungan nota peribadi, sebagai usaha untuk mengekalkan ketenangan jiwa di tengah-tengah kekacauan perang. Kejayaan Marcus Aurelius sebagai panglima perang sering kali dipertikaikan. Beliau bukanlah seorang ahli strategi yang jenius, setanding dengan Caesar atau Trajan. Kemenangan yang dicapainya pula adalah susah payah, penuh penderitaan dan melibatkan tumpahan darah yang sangat banyak. Peperangan berlangsung dengan kejayaan yang tidak menentu dan ada kalanya Empayar Rom seolah-olah berada di ambang kekalahan. Walau bagaimanapun, pencapaian utamanya bukanlah terletak pada maneuver taktik yang cemerlang, tetapi pada ketabahannya dan kekuatan semangat yang dimiliki. Beliau merupakan simbol semangat kental Rom yang tidak pernah menyerah. Kehadiran peribadinya di medan perang telah memberikan inspirasi mendalam kepada legiun. Para askar melihat bahawa Maharaja sanggup menanggung kesusahan dan penderitaan bersama mereka, dan ini menyuntik semangat baru. Akhirnya, dengan pengorbanan dan usaha yang sangat besar, beliau berjaya mengubah rentak peperangan. Beliau menolak puak barbar kembali ke seberang Danube dan malah merancang untuk menubuhkan 2 wilayah baharu di tanah mereka demi menjamin keselamatan sempadan buat selama-lamanya. Beliau meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan rancangan tersebut, namun tugas utamanya telah terlaksana, iaitu menyelamatkan empayar daripada kehancuran. Sudut pandangan Stoicisme, beliau hanya melakukan apa yang wajib dilakukannya. Tugas beliau sebagai Maharaja adalah untuk melindungi Rom, dan beliau telah menunaikannya hingga ke akhir, mengorbankan kesihatan, kesenangan peribadi dan akhirnya nyawanya sendiri. Kita beralih kepada sisi gelap pemerintahannya. Kita mulakan dengan persoalan yang membingungkan ramai ahli sejarah, penganiayaan orang Kristian. Bagaimana mungkin seorang ahli falsafah yang bijaksana dan berperikemanusiaan yang menulis tentang persaudaraan sejagat boleh meluluskan penindasan yang kejam? Hakikatnya, di bawah pemerintahannya, penganiayaan orang Kristian menjadi sistematik dan mencapai tahap kekejaman yang baharu. Episod paling terkenal ialah apa yang dipanggil Parashahilian pada tahun 177 Masihi. Ketika itu digaul, berpuluh-puluh orang Kristian, termasuk wanita dan warga emas, dikenakan penyiksaan yang rumit dan dihukum bunuh secara terbuka di arena. Marcus Aurelius bukan sekadar menutup mata, malah beliau sendiri yang mengesahkan hukuman tersebut. Bagaimana hal ini dapat diselaraskan dengan falsafah beliau? Terdapat beberapa penjelasan. Pertama, dari sudut pandangan orang Rom, penganut Kristian bukan sekadar penganut agama lain, tetapi dianggap sebagai puak sesat yang berbahaya. Mereka enggan memuja dewa-dewi Rom dan maharaja, tindakan yang dilihat sebagai pengkhianatan negara. Mereka juga tidak berkhidmat dalam tentera, menjalani gaya hidup terasing dan diselubungi khabar angin yang mengerikan seperti kanibalisme ritual. Dari perspektif seorang pengikut Stoicisme, tingkah laku orang Kristian dilihat sebagai sangat tidak masuk akal. Falsafah Stoicisme mengajar orang untuk menerima takdir dengan tabah dan menghadapi kematian secara rasional. Orang Kristian, pada pandangan Marcus Aurelius, seolah-olah menunjukkan kedegilan yang fanatik
dan penuh sandiwara. Malah, mereka menyambut kematian dengan gembira. Dalam karyanya Meditations, Renungan, beliau mencatat dengan nada menghina tentang kematian sebegini ni yang berlaku bukan kerana pertimbangan waras tetapi atas dasar kedegilan semata-mata. Beliau tidak melihat sebarang kemuliaan dalam pengorbanan mereka. Bagi beliau sebagai ketua negara, orang Kristian hanyalah elemen subversif yang meruntuhkan asas tradisi dan ketenterapan sosial, terutamanya pada masa yang sukar akibat wabak dan peperangan, di mana perpaduan negara adalah amat penting. Keengganan mereka untuk menghormati dewa-dewa pelindung Rom dilihat sebagai satu bentuk pengkhianatan. Oleh itu, dari sudut pandangannya, beliau bukanlah menganiaya orang atas dasar kepercayaan. Sebaliknya, beliau menghukum penjenayah negara atas keingkaran dan tindakan menggugat kestabilan. Ini mungkin logik yang kejam, tetapi ia menjelaskan tindakannya sebagai seorang pemerintah Rom dan bukannya seorang humanis moden. Tumpuan kita seterusnya adalah isu ekonomi. Zaman kegemilangan era Antonin tamat sewaktu pemerintahan Marcus Aurelius. Peperangan yang berpanjangan dan wabak sampar telah memberikan tamparan yang dahsyat kepada perbendaharaan empayar. Kekurangan wang berada pada tahap yang sangat kritikal. Maharaja Stoik ini, daripada mencari model ekonomi yang baharu, beliau memilih jalan yang paling mudah dan memudaratkan, iaitu dengan merosakkan nilai mata wang. Beliau mula mengurangkan kandungan perak dalam denarius, mata wang utama empayar. Jika pada awal pemerintahannya, denarius mengandungi kira-kira 80% perak, menjelang akhir pemerintahannya, ia jatuh kepada kurang daripada 75%. Secara faktanya, ini adalah inflasi yang tersembunyi. Negara membayar gaji tentera dan pegawai awam dengan mata wang murah, tetapi pada masa yang sama, menuntut cukai dibayar dengan nilai shilling yang penuh. Dalam jangka masa pendek, ini membolehkan pembiayaan tentera dan membantu empayar bertahan dalam peperangan. Namun, dalam jangka masa panjang, tindakan ini menghakis kepercayaan terhadap mata wang Rom, mencetuskan krisis ekonomi yang akan melanda empayar selama 100 tahun berikutnya. Adakah beliau mempunyai jalan keluar yang lain? Mungkin tidak, tetapi hakikatnya tetap sama. Maharaja yang baik ini telah membuat keputusan yang membawa kesan yang menghancurkan kepada generasi mendatang. Di sini, kita sekali lagi menyaksikan konflik antara seorang ahli falsafah dan seorang pemerintah. Falsafah Stoicisme mengajar agar memandang rendah kekayaan dan kemewahan duniawi. Mungkin inilah sebabnya mengapa Marcus Aurelius begitu mudah membuat keputusan untuk menyusutkan nilai mata wang. Baginya, wang hanyalah kepingan logam bulat, alat untuk mencapai matlamat yang lebih mulia, iaitu menyelamatkan negara. Beliau bukan ahli ekonomi dan kemungkinan besar beliau tidak benar-benar memahami kesan jangka panjang tindakannya. Fokus utamanya adalah pada kebajikan, tanggungjawab dan peperangan. Ekonomi baginya hanyalah perkara sampingan. Beliau menjual aset peribadi untuk mengisi semula. Perbendaharaan negara menunjukkan contoh pengorbanan diri yang tinggi. Namun, itu tidak mencukupi. Empayar memerlukan bukan sahaja teladan moral, tetapi juga pengurusan kewangan yang cekap. Dalam aspek ini, Marcus Aurelius ternyata gagal. Keputusannya untuk merosakkan nilai shilling adalah contoh klasik bagaimana niat baik dalam kes ini untuk menyelamatkan Rom pada masa itu juga boleh membuka jalan menuju kehancuran ekonomi. Ini adalah harga yang dibayar oleh empayar demi kelangsungan hidup, dan harga itu ternyata sangat mahal.
Namun, bagaimana pula dengan aspek hiburan? Mampukah seorang yang mengajar tentang kawalan diri dan kebijaksanaan menyokong pertempuran gladiator yang penuh darah? Jawapannya, ya, malah dia sangat menyokongnya. Pemerintahan Marcus Aurelius tidak terkecuali daripada meneruskan tradisi Rom yang ganas ini. Lebih daripada itu, bagi membangkitkan semangat rakyat semasa perang, beliau menganjurkan sukan hebat yang berlangsung berminggu-minggu lamanya. Ratusan gladiator dan binatang buas dilepaskan ke arena Colosseum. Sememangnya, beliau ada cuba untuk memanusiawikan atau melembutkan sedikit penganjuran persembahan itu. Contohnya, atas arahan beliau, gladiator kadang-kala dibekalkan dengan senjata yang tumpul supaya pertempuran menjadi kurang mematikan. Namun, ia hanyalah langkah separuh masak. Darah terus mengalir seperti sungai dan maharaja, sama seperti rakyatnya terus menontonnya. Bagaimana perkara ini dapat diterangkan? Pertama, ia adalah tradisi yang telah lama bertapak dan berakar umbi. Bagi orang Rom, pertarungan gladiator bukan sekadar hiburan, tetapi demonstrasi keberanian pahlawan, sikap mencemuh terhadap kematian dan bukti kekuasaan Empayar Rom. Membatalkan acara tersebut adalah suatu yang tidak dapat dibayangkan dan dianggap sebagai bunuh diri dari segi politik. Kedua, dari sudut pandangan stoicisme, seorang gladiator yang berani menghadapi maut malah boleh menimbulkan rasa hormat. Ia dilihat sebagai ujian semangat dalam keadaan yang paling ekstrim. Begitu, aspek pemerintahannya ini jelas menunjukkan sikap hipokrit yang ketara, atau setidak-tidaknya percanggahan dalaman yang sangat mendalam. Seorang yang dalam catatannya sering menyeru belas kasihan dan semangat persaudaraan sejagat, berdiam diri melihat manusia saling membunuh demi hiburan orang ramai. Ini membuktikan bahawa walau sehebat manapun seorang pemikir, dia tetap terikat dan dibentuk oleh kekejaman norma-norma zamannya. Dia mungkin berupaya merenung isu-isu falsafah yang tinggi, namun sebagai seorang pemerintah, dia terpaksa tunduk kepada tuntutan rakyat. Dia harus memberikan apa yang mereka mahu, roti dan tontonan. Ini adalah contoh jelas bagaimana falsafah Stoa yang ideal untuk penyempurnaan diri gagal berfungsi apabila berdepan dengan realiti politik yang kejam. Seseorang boleh menjadi seorang ahli falsafah di dalam khemahnya di tepi sungai Danube, tetapi di Rom, dia mesti menjadi seorang maharaja, dan ini menuntut segala bentuk kompromi moral. Pertarungan gladiator mungkin adalah kompromi yang paling berdarah di antara semuanya. Kini, kita sampai kepada keputusan Marcus Aurelius yang paling penting dan mungkin juga yang paling memusnahkan. Inilah kesilapan besarnya yang menghapuskan banyak kejayaan yang telah dicapainya, seterusnya menjerumuskan Rom ke dalam kancah kekacauan. Keputusan ini melibatkan anak kandung dan pewarisnya sendiri, Commodus. Untuk makluman, Marcus Aurelius merupakan maharaja terakhir dari siri 5 maharaja baik. Kestabilan era ini bergantung pada prinsip adopsi, pengangkatan, di mana mereka akan melantik individu yang paling layak sebagai pewaris dan bukannya anak kandung. Nerva mengangkat Trajan sebagai anak, Trajan mengambil Hadrian, Hadrian memilih Antoninus Pius, dan Antoninus Pius pula memilih Marcus Aurelius. Sistem ini terbukti amat berkesan. Tiba-tiba Marcus Aurelius, seorang yang terkenal dengan rasa tanggungjawab dan rasional, telah melanggar tradisi yang utuh ini. Beliau melantik anak kandungnya, Commodus, sebagai pemerintah bersama dan kemudian pewaris tunggal. Commodus sejak zaman modernnya lagi sudah menunjukkan tanda-tanda jelas kesombongan, sifat kejam dan langsung tidak berminat dengan urusan pentadbiran negara.
Mengapa? Mengapa dia melakukan kesilapan yang membawa pada ini? Jawapannya mungkin bukan terletak pada falsafah tetapi pada naluri atau perasaan manusia biasa. Pertama, prinsip dinasti masih sangat kuat dalam masyarakat Rom. Menyerahkan takhta kepada anak lelaki dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Melanggar tradisi ini pula boleh dianggap sebagai penghinaan dan mencetuskan ketidakstabilan. Kedua, Marcus Aurelius mungkin sekadar menyayangi anaknya dan berharap sehingga saat-saat akhir anaknya akan berubah menjadi lebih baik. Beliau memberikannya pendidikan terbaik, mengelilinginya dengan penasihat unggul, malah membawanya ke medan perang untuk menguatkan lagi pribadinya. Mungkin beliau percaya beban tanggungjawab memerintah akan menjadikan Commodus seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Ini adalah kebutaan seorang ayah. Beliau enggan melihat kebenaran yang jelas. Anaknya sama sekali tidak layak untuk mentadbir empayar. Dalam hal ini, falsafah stoicismenya tidak dapat membantunya. Falsafah yang mengajarnya untuk melihat sesuatu seperti yang sedia ada, tanpa ilusi, gagal berfungsi apabila melibatkan anak kandungnya sendiri. Beliau tunduk kepada emosi, bukannya logik akal, dan keputusan inilah yang menjadi kegagalan terbesarnya. Keputusan ini membawa pada yang amat buruk. Sejurus Marcus Aurelius mangkat pada tahun 140 Masihi. Commodus serta-merta menghentikan peperangan di Danube. Dia menandatangani perjanjian damai dengan puak barbar yang sangat merugikan Rom. Dia mengetepikan semua hasil penaklukan bapanya dan bergegas pulang ke ibu kota hanya untuk bersenang lenang. Pemerintahannya selama 17 tahun bertukar menjadi sandiwara yang penuh dengan maksiat, keganasan dan sikap memuja diri. Dia menganggap dirinya Hercules baharu, malah turun ke gelanggang sebagai gladiator, suatu penghinaan yang tidak pernah berlaku bagi seorang maharaja, dan menuntut disembah sebagai dewa. Dia menghabiskan semua wang negara, dan sikap paranoidnya mengakibatkan ramai senator dan jeneral dihukum bunuh. Pemerintahan Commodus menamatkan zaman keemasan dan menjerumuskan empayar Rom ke dalam siri perang saudara yang dikenali sebagai krisis abad ketiga. Justeru, Marcus Aurelius yang sepanjang hayatnya berjuang untuk kestabilan dan ketertiban, sebenarnya telah mewujudkan keadaan untuk huru-hara dan kemerosot-sotan dengan tangannya sendiri. Dia menyelamatkan Rom daripada puak barbar luar, tetapi menyerahkannya untuk dihancurkan oleh barbar dalaman, iaitu anak kandungnya sendiri. Jadi, bagaimana stoicisme terkait dengan semua tindakan ini? Mari kita cuba cantumkan cebisan teka-teki ini. Falsafah stoik yang dipegang teguh oleh Marcus Aurelius meletakkan 4 nilai utama sebagai keutamaan: kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan kesederhanaan. Jika kita melihat kembali kehidupannya, jelas beliau bersungguh-sungguh mengikuti prinsip-prinsip ini. Pembaharuan undang-undangnya mencerminkan keadilan. Kesederhanaan peribadinya adalah manifestasi sifat terkawal. Tingkah lakunya semasa perang adalah keberanian, manakala karya beliau, Meditations, adalah pencarian kebijaksanaan yang tiada kesudahan. Namun, konsep utama baginya adalah kewajipan. Kewajipan kepada Rom, kepada kedudukannya dan kepada Logos, akal universal. Dari sudut pandangannya, kewajipan inilah yang membenarkan segalanya. Ia membenarkan kekejaman perang kerana tanggungjawab maharaja adalah untuk mempertahankan sempadan. Ia membenarkan penganiayaan penganut Kristian kerana kewajipan adalah untuk mengekalkan ketenteraman sosial. Malah, ia membenarkan tindakan menurunkan nilai mata wang kerana kewajipan adalah untuk mencari dana demi menyelamatkan negara. Oleh itu, Stoicism
bukan sahaja menjadi sumber ketenangan baginya, tetapi juga justifikasi ideologi terhadap langkah-langkahnya yang paling keras. Ini membawa kepada satu paradoks. Falsafah Stoicisme menjadikan Marcus Aurelius seorang yang baik, namun pada masa yang sama, falsafah inilah yang mungkin menghalangnya daripada menjadi seorang maharaja yang agung dalam erti kata yang sebenar. Tumpuannya pada sifat peribadi yang mulia dan ketaatan kepada tugas kadangkala mengetepikan pertimbangan pragmatik serta kesan jangka panjang daripada keputusannya. Beliau terlalu sibuk dengan pergolakan batinnya, dengan keazaman untuk kekal menjadi insan yang baik meskipun berada dalam keadaan yang mengerikan. Beliau sentiasa memikirkan cara untuk bertindak dengan betul pada saat itu juga, mengikut kewajipannya, tetapi beliau tidak selalu mengira apakah akibatnya 10 atau 20 tahun kemudian. Contoh yang paling ketara ialah Commodus. Kewajipannya sebagai seorang bapa, mungkin dalam pemahaman beliau, adalah untuk mempercayai anaknya dan memberikan peluang. Kewajipannya sebagai seorang maharaja pula adalah untuk menjamin masa depan Rom yang stabil, walaupun ia bermakna terpaksa mengorbankan tragedi peribadi. Dalam pilihan utama ini, beliau jelas meletakkan kewajipan sebagai bapa mengatasi kewajipan sebagai pemerintah. Ia adalah satu kesilapan yang sangat manusiawi dan boleh difahami, tetapi bagi empayar membawa kehancuran. Jadi, adakah Marcus Aurelius ini benar-benar seorang maharaja yang baik? Jawapannya, seperti kebanyakan perkara dalam sejarah, tidaklah semudah yang disangka. Jika dibandingkan dengan pemerintah zalim seperti Caligula ataupun Nero, tidak syak lagi. Beliau adalah lambang kebaikan dan dedikasi kepada negara. Beliau seorang yang rajin, bertanggungjawab dan mempunyai integriti peribadi yang tinggi, yang memikul beban kuasa yang amat berat dan memanggulnya sehingga ke akhir hayat, mengorbankan segala-galanya demi menyelamatkan empayar Rom. Beliau telah menghentikan serangan puak gasar yang berpotensi melenyapkan empayar itu. Beliau berusaha keras untuk berlaku adil dan menjaga kebajikan rakyat biasa. Atas semua ini, beliau sudah tentu layak menerima penghormatan. Boleh dikatakan, beliau adalah maharaja terbaik yang mampu wujud dalam keadaan teruk yang menimpanya ketika itu. Beliau tidak pernah menikmati kuasa. Sebaliknya, beliau melihatnya sebagai beban yang amat berat, seperti memikul salibnya sendiri. Dan hakikat ini sahaja sudah cukup untuk membezakannya secara ketara daripada kebanyakan pemimpin lain dalam sejarah manusia. Jika kita menilai pemerintahannya berdasarkan hasil jangka panjang, gambaran yang terlukis jauh lebih suram. Dasar ekonominya telah meletakkan asas bagi kemelut kewangan yang akan datang. Sikap tidak bertoleransi beliau terhadap agama pula menyebabkan penderitaan ramai insan yang tidak bersalah, dan pilihan pewaris yang membawa bencana itu pula menghapuskan segala kestabilan yang dibina oleh para pendahulunya, sekaligus membuka pintu kepada era kekacauan dan perang saudara. Ternyata seorang insan yang baik hati dan ahli falsafah yang ulung bukanlah pemerintah yang paling efektif dalam jangka masa panjang. Pemerintahan beliau adalah satu tragedi. Tragedi seorang lelaki yang benar-benar berusaha melakukan yang terbaik, tetapi tindakan yang didorong oleh rasa tanggungjawab dan keadaan itu akhirnya membawa kepada kesan yang amat memusnahkan. Beliau berjaya menahan empayar itu daripada jatuh ke jurang kehancuran, namun tanpa disedari, beliau telah menolaknya ke tebing bahaya yang lebih dahsyat.
Beliau adalah cahaya terakhir sebelum bermulanya malam yang panjang dan gelap gelita. Barangkali, masalah utama Marcus Aurelius ialah hakikat bahawa dia seorang idealis yang duduk di takhta, sedangkan takhta itu menuntut seorang pragmatis. Falsafah stoicismenya adalah sempurna untuk kegunaan peribadi. Ia membantunya kekal berjiwa manusia, meskipun ketika berhadapan dengan kengerian perang dan wabak. Namun, sebagai alat tadbir urus negara, ia ternyata tidak mencukupi. Ia gagal memberikan jawapan kepada isu ekonomi yang rumit, tidak mengajar fleksibiliti politik dan tidak dapat membantunya mengenali bakal raksasa dalam diri anaknya sendiri. Marcus Aurelius cuba menguruskan empayar seolah-olah seorang ahli falsafah menguruskan jiwanya, berusaha mencari ketertiban, keharmonian dan kebaikan. Tetapi, empayar bukanlah jiwa. Ia adalah mekanisme yang rumit dan huru-hara, penuh dengan percanggahan, nafsu dan kejahatan manusia yang tidak sentiasa tunduk kepada undang-undang akal dan moral. Dalam pertembungan antara dunia ideal, falsafah dan dunia nyata politik inilah Marcus Aurelius dengan segala kebaikan yang ada padanya telah tewas. Secara keseluruhannya, kisah Marcus Aurelius adalah peringatan kekal tentang jurang antara niat dan hasilnya, antara moral peribadi dan keharusan negara. Beliau mewariskan kepada kita karya Meditations, salah satu monumen teragung pemikiran manusia, sebuah buku yang hingga kini membantu jutaan orang mencari pegangan di saat-saat mencabar. Dalam aspek ini, warisannya sebagai seorang ahli falsafah adalah abadi. Namun, warisannya sebagai seorang maharaja jauh lebih kontroversi. Beliau adalah seorang manusia yang berusaha keras untuk berbuat baik dalam dunia yang menuntutnya untuk menjadi kuat. Ada kalanya kejam. Konflik dalaman inilah tragedi seorang ahli falsafah di atas takhta yang menjadikan sosoknya begitu memikat dan penuh pengajaran bagi kita hari ini. Dia bukan seorang wali dan bukan juga raksasa. Dia adalah seorang manusia yang berdepan dengan cabaran yang luar biasa beratnya, dan cara beliau menghadapinya dengan martabat, kesilapan dan penderitaan, itulah pengajaran utamanya. Jadi, mari kita simpulkan, Marcus Aurelius tidak dinafikan adalah seorang tokoh yang hebat dan seorang individu yang berpegang pada prinsip moral yang tinggi. Kesetiaan beliau terhadap tugas, sifat peribadi yang sederhana dan usahanya untuk memerintah dengan adil menjadikan beliau salah seorang pemerintah yang paling mulia dalam sejarah. Beliau berjaya menyelamatkan Rom daripada bencana ketenteraan dan cuba menjadi bapa kepada rakyatnya. Namun, pada masa yang sama, pemerintahannya juga dicemari oleh kekejaman, kesilapan ekonomi dan yang paling penting, kesilapan fatal dalam memilih pengganti yang menjerumuskan empayar itu ke dalam kegelapan. Stoicisme adalah kekuatan beliau sebagai seorang manusia, tetapi mungkin ia juga menjadi kelemahan beliau sebagai seorang maharaja, menjadikannya buta terhadap beberapa realiti politik yang kejam. Beliau bukanlah pemerintah ideal seperti yang sering diceritakan, tetapi sebaliknya, beliau adalah tokoh yang rumit dan tragis. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda dapati ia menarik, jangan lupa untuk subscribe saluran ini dan tinggalkan like. Ia sangat membantu kami dalam usaha membangunkan saluran ini. Dan kini, soalan untuk anda semua yang saya harap akan mencetuskan perbincangan menarik di ruangan komen. Pada pandangan anda, apa yang lebih penting bagi seorang pemimpin, kebajikan peribadi atau keberkesanan walaupun ia melibatkan kekejaman? Adakah Marcus Aurelius ini seorang wira atau
figura tragis di mata anda. Saya menantikan pandangan anda